Ada. Tengok Vincent tu. Vincent? Kenapa dengan Vincent? Pensel pun dia nak susun. Macam dah beratur je. Alah, biarlah Vincent. Mungkin dia suka macam tu. Kalau aku, dah lama aku campak semua pensel aku dalam beg. Dia dah apa? Selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Okey, semua boleh duduk. Baiklah, hari ini cikgu nak buat aktiviti kumpulan. Jadi, Haji, Ata dengan Vincent satu kumpulan. Saya dengan Vincent. Ya, ada masalah ke? Tak ada dah, cikgu. Jadi, setiap kumpulan perlu mencipta sesuatu menggunakan blok. Sekumpulan siapa paling lawa dapat hadiah. Guys, jom kita bincang. Tak payah bincang. Ikut je dia. Saya nampak. Rumah? Tak best lah. Kita buat roket. Roket lah. Jangan ambil. Itu saya pergi ya. Alah, blok je pun. Tanah, jangan. Alah Jip, janganlah kacau dia. Dia tak selesa tu. Alah, saya gurau je. Vincent, tengok muka cikgu Vincent. Tengok muka cikgu. Vincent okey tak? Cuba tarik nafas. Slow-slow. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey. Oh, dah okey. Haji, kenapa ambil blok Vincent? Saya cuma nak cepat je. Kalau kawan-kawan lain ambil kawan awak suka ke? Tak. Vincent ni, dia nak rasa dia sendiri dan kawan dia sendiri. Saya ingat dia sengaja je buat macam tu. Setiap aktiviti ni dia berbeza-beza. Ada setengah yang sensitif dengan bilik bising, ada setengah yang sensitif apabila bahan itu diambil. Jadi saya harap kamu faham tau macam ni. Maaf dah. Okeylah, jom kita buat sama-sama. Kali ni kau pilih. Nak buat rumah ke? Ya. Aku buat dinding. Kau buat bumbung. Saya nak buat tingkap. Saya nak buat pokok. Wah, nampaknya kumpulan ni dah pandai bekerjasama. Cikgu! Adam rupanya pandai lah. Saya suka minat rumah. Baik. Lepas ni, kalau ada kerja berkumpulan, kita satu tim ya. Jadi, cikgu harap hari ini kamu semua belajar satu perkara, iaitu walaupun ada setengah murid yang mempunyai kelemahan, tapi semua orang berhak untuk mendapat kehormatan. Betul cikgu. Buat lagi hari ini, saya tak akan ejek lagi. Terima kasih kawan. Terima kasih, cikgu.